Wanita yang cantik tak semestinya yang terbaik. Sama juga macam emas, harga yang murah tak semestinya yang terbaik. Tuan-puan kena tengok lagi 4 kriteria untuk pilih syarikat emas. Yang pertama, spread. Spread emas sepatutnya bawah 10%. Atas daripada 10% sebenarnya dikira mahal. Contohnya di Public Gold hanya 6 hingga 9% sahaja. Yang kedua, cawangan yang banyak. Kalau syarikat emas tu hanya ada satu cawangan dan tuan-puan tinggal jauh daripada cawangan tu, tuan-puan perlu keluarkan kos yang banyak, contohnya minyak dan tol, untuk tuan-puan pergi ke branch untuk jual ataupun berurusan dengan pejabat. Dan yang seterusnya, stok tak ada had. Kenapa tuan-puan kena tengok syarikat emas yang stok dia tak ada had? Sebab bila harga emas turun, penyimpan emas ni akan borong emas tu tuan-puan. Jadi kalau emas tu dah habis, tuan-puan yang ada bajet walaupun kecil ni, macam mana tuan-puan nak simpan emas tu tuan-puan? Dan yang terakhir, syarat beli balik tak cerewet. Contohnya kalau emas tuan-puan bengkok, rosak, patah, pastikan syarikat emas tu terima balik emas tuan-puan. Public Gold terima semua jenis emas walaupun koyak, kemek, patah, bengkok dan sebagainya. Jika tuan-puan berminat nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold, sila rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold secara percuma. InsyaAllah saya akan bantu sampai kaya dengan emas.